Faham? So sekarang ni, ramai yang dah jadi macam dilema. Nak tebus dulu ke, nak beli emas lama ke, nak beli emas lama, nak beli emas baru ke. Okay, Itu gadai sebab nak guna. Sekarang duit bulanan untuk tebus semula atau beli emas baru, yang mana lebih bagus? Okey, dalam situasi ni ada dua keadaan. Okey, yang pertama, pada gram-gram kecil. Macam 1 gram ataupun barang kemas, cincin, pendant, bead yang kecil-kecil, usahakan dulu kumpul duit, tebus sikit-sikit. Bila kita tebus sikit, Alhamdulillah akan bagi surat baru, upah simpan baru, pinjaman baru. Faham? Faham? So sekarang ni, ramai yang dah jadi macam dilema. Nak tebus dulu ke, nak beli emas lama ke, nak beli emas lama, nak beli emas baru ke. Okey, itu kepada yang gram kecil. Okey, kepada yang gram-gram besar, nak tebus setepuk tak boleh. Belajar beli emas baru yang kecil-kecil. Kita nak pusing masuk balik dalam kita punya Al-Hanud untuk tebus gram besar. Tak faham tak apalah. Okey. Dia boleh, dalam keadaan ni ada dua situasi. Tebus dulu boleh yang kecil-kecil, yang besar kita usahakan kumpul beli emas. Dia dua-dua boleh. Okey, insya-Allah abang dah siapkan video penuh. Dia tak ada video penuh, tak ada kat TikTok. Dia dekat tempat lain. Boleh minta link, nanti abang usahakan bagi link. InsyaAllah semoga dengan ilmu tadi kita dapat bantu lebih ramai lagi yang tak faham pasal emas, yang pasal Al-Hanud, dan inilah konten abang sejak tahun 2022. Okey, like, komen dan share yakin dalam sunnah, pasti ada kejayaan. Yes.